Assalamualaikum guys. Okay, jom. Hari ni aku ada kat Kuantan. Aku pergi ke East Coast Mall Kuantan. Kita nak aku nak tengok ni, nak tengok Ion Mall baru. So Ayo kita ke East Coast Mall. Ayo guys, parking ke atas bubur. Nampak tak belakang ni Hotel Zenith. Apa? Nampak tu kan Hotel Zenith. Zenith Kuantan. Pernah tidur Hotel Zenith ni sekali. Bunyi macam azan je. Azan eh? Wah, nampak tu Hotel Zenith. So kita masuk dulu ke dalam. Tiket desk AC IT Tempo. Kita nak tengok Ion Mall baru. Kita nak pergi mana? Semayang sini kan? Nampak Mr. Paul. Salsa. Ni ke? Macam ada kat sini asam. Dulu selalu makan kecil-kecil dulu. Oh, ada ni SMO bookstore. Wow. Quran besar macam Umi. Al-Mihrab. Hah? Al-Mihrab. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Mulk. Oh? Mai ke Umi takut. SMO bookstores. Sini. Saya kena pegang beg perempuan. Ui, ada kamera ke? Nampak? Dia nampak muka saya. Try masuk. Masuk ke sini. Kita tanya dia. Kau rasa alright, kita dah sampai Ion. Ada Ion. Ada Ion Mall. Comelnya donat ni. Oh, campuran. Bagus kakak dapat. Japanese cheese. Wow. Ni telur. Saya nak beli yang lain. Okay guys, dah habis dah. Ni sekejap je. Beli roti. Ingatkan nak pergi makan cendol ke apa, Kayimi ke. Tapi terjadi. So, jom kita balik. Bukan balik, nak pergi solat. Kita nak pergi solat dekat masjid, dekat belakang apa, Berjaya Mega Mall. See you next.